Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat malam. So, hari ni hari Jumaat, market agak slow dan banyakkannya sideway Untuk currency lah, currency je. Currency kau memang letih lah nak tunggu lah. Tapi tak apalah kan, kita buat study sekejap. Okey, baik, kita tengok gold. Nampaknya price gold kalau buka dekat M30, kita nampak ada resistance, lepas tu dia ada support. Kawasan ni macam tebal ataupun kebal lah. Tak tembus pun. Macam tu lah, tak tembus pun. 1, 2. Ni bawah ni ambil. Resistance bukan support, dah tembus lah. Ini kita tak boleh nak kata apa-apa. Yang ni memang dah tembus lah, tak ada buat apa lah. Mana dia curi bawah lah. So now sekarang ni kat bawah dia buat apa? Kalau kau tengok lah betul-betul lah, dia buat apa Aku gariskan je lah, pendek je lah. Tapi kalau aku tunjuk macam ni saja, simple-simple, okey lah, faham kot. Okay, ni ada kawasan di demand zone lah. Demand zone dia dah ambil. Lepas tu patutnya kawasan ni fly lah terus Kenapa dia tak fly? Dia dah buat S1, S2. Bila dah ada S1, S2 ni, price memang akan naik balik. Lepas tu nanti dia turun balik. Ni akan naik balik ni. Naik yang sekejap, tak lama. Tapi aku rasa naik yang sekejap. S1, S2. Aku tulis simple-simple saja. Tak ada nak beria sangat lah aku nak tulis pun. Nampak support 1, support 2. Ada nampak lah Ada support 1, 2. Kalau ni tak tembus, maknanya price boleh naik atas balik. Itu cerita dia, naik atas balik. Atas balik dia ambil apa? Dekat sini akan jadi sideway besar ni. Ni ada apa, fake out, nanti buat fake out. Ni sini ada fake out ni. Apa lagi yang ada dalam ni? Ini fake out lah. Tengok kejap, ni ada fake out ke ni? Fake out ke? Ini senang cerita kau ambil kat sini. Ni fake out, ni ada dalam fake out. Tu fake out dah ada. M30 je jumpa fake out. M30 jumpa fake out. Ni R1, R2 dah naik. Confirm lah kalau ni dia tengok atas dulu. Ambil dulu kat atas, maybe lah. Liquidity ada kat sini. Kalau dia turun macam ni kalau turun macam ni memang susah lah. Kau buy tak kena, sell pun tak kena. Jadi kau relax tunggulah dalam kawasan-kawasan untuk kau hentam sell lagi. Tapi kalau kata dia fly terus tembus, kau janganlah hentam sell pula. Kau counter back lah, counter balik, masuk buy je. Sebab takut dia naik, dah berubah arah. Sebab ini Jumaat, minggu depan hari Isnin. Kalau hari Isnin kita tengok dalam daily ada tak dia tak ambil lagi? Ada kan? Bawah ni dia tak ambil lagi. Sepatutnya dia jadi sama lah. Aku tengok aku garis belakang lah, senang lah nampak semua kan. Patutnya sampai sini ni. Jika dia sampai sini, dia jadi S1, S2. Time frame daily. Kemungkinan besar dia naik sikit, dia turun lagi sikit. Ambil liquidity kat bawah. Kemungkinan lah kalau jadi macam tu. Tapi tak tahulah, ni time frame ni besar, jadi dia lambat sikit lah. Time frame besar, lambat sikit. So ni goal Clear tak? Ada lagi ke bawah ni? Aku tak tahu kat bawah ni ada lagi ke tidak. Tapi yang setahu aku dia dah letak shadow kat sini, maknanya dia dah ambil kawasan sini lah. Sini kawasan QML ni. Aku ambil garis di belakang lah. Tu ada shadow tu. Ini ada QML. Dia akan buy. Patut macam tu lah, dia akan buy. Kau tengok M1 dia buy lah. Macam ini je. Mau naik tak nak naik, naik tak naik. Macam tu. Macam ni lah. Tengah buat lah ni, apa benda dia buat manipulasi dia. Tapi memang hari Jumaat, memang orang tak jarang orang trade Jumaat. So tengok GBP USD. Sama juga. GBP USD memang dia semalam lagi dia tak ini dia main-main. So kita nampak ada double baru ni H4. Aku cakap H4 So ada double baru, dia dah ambil double baru. So nampak shadow ni. Shadow tu dah ambil. Lepas tu ada satu lagi shadow belah kanan tu dia terlajak sikit. Maknanya tertembus daripada garisan yang aku garis. Dan belakang tu dia ada buat lagi R1 dan R2. Ni kau nak jaga-jaga ni. R1, R2. Tanda-tanda ni nak naik lagi. Kemungkinan besar boleh jadi naik. Dia tak jadi turun, dia naik. Kemungkinan besar. Jadi sama tak macam gold. Gold tadi kat bawah kan. Mana tadi M30. Kat sini. Dia tak berjaya tebus ni. Support 1, support 2 tak buat ni. Dia dah turun naik balik. Jadi fake out lah. Jadi fake out. Fake out. Lepas tu dia patah balik atas. Dia naik tu. Lepas
Lepas tu mungkin baru dia turun. Tapi jangan bagi harapan lah gol akan turun, sebab gol susah lah nak turun. Kalau dia turun pun tak tahulah, kejap je. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia naik balik. Ini kau tengok ni ada R1, R2. Kat atas ni apa yang dia kejar adalah QMTR. DBP USD tu je lah kau cari. QMTR. Kalau tak ni kat sini horizontal line. Letakkan sama lah. Kat sini okey ni. QMTR. QMTR sell. So ambil lah. Ambil je QMTR sell ni. Tanda je. Kalau in case dia pergi situ lah, kau boleh lah standby nak sell. Dia naik ni macam tangga kecil, betul tak? Naik sikit, naik sikit, naik sikit. Lepas tu dia sadai sekejap. Dia sidai korang kat situ lama-lama. Sampai korang orang boring. Okay, ni tentang JBP USD, faham lah Aku nak jelas pun dah banyak video aku bagi tahu dah. Semalam pun aku cerita pasal JBP USD juga. So tak payah cerita lagi lah. Euro USD. Kita ambil meja pair lah. Meja pair ni okey sikit. H4, H1. Ini pun sama juga. Dengan M30. M30. Ni apa benda dia buat? Susah lah aku nak cari. Dia naik sini sekejap, lepas tu dia turun macam ni. Lepas tu tiba naik, lepas tu dia turun macam tu. Macam tak kena. Tapi tak tahulah ni nak jadi turun ke tidak. Sebab dekat dalam H4, kawasan-kawasan ni dia tak pergi lagi lah. Ni masalahnya. Ni dia tambur satu kali, dia dah ambil kawasan rally base rally dengan shadow. Maybe dia sampai shadow ni je kot. Dia cuba cari bawah ni sampai shadow, lepas tu dia fly. Maybe lah sampai situ. Kalau ke bawah-bawah lagi ni aku tak pasti. Ada lagi tak? Ada QML bawah ni. Ni QML. Bawah ni lagi. Ni QML. Ini ada S1, S2. Kalau sampai S1, S2 dia sampai bawah ni. Ini ada S1, S2. So nak jaga-jaga bawah ni, S1, S2 pun ada. Lepas tu sini QML. Ni bahu kanan, bahu kiri, nanti besok jumpa. Lepas tu ada candle king. Ada king Ada king. Tak tahu mana satu kau nak kena pilih lah. Benda ni nak cari. Benda ni nak cari dengan nak belajar. Kadang-kadang tak berapa jumpa kan. Mata aku tak nampak dah ni. Rabun dah ni. Cari. Yang ini ni okey. Alihkan sikit kat tabung baru tu. Boleh lah, lebih kurang lah. Bagi apa lagi ada? Aku rasa ni je. Mungkin lah. Kalau dia tak naik sini, kalau dia tak jadi turun kat sini, maksud aku tadi dia dah ambil lah. So, dia ambil dengan shadow lah. Dia dah ambil dengan shadow. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia macam nak turun balik. Tapi tak tahu dia buat correction ke apa, kita tak tahu. Tapi kalau macam ni dah muncul, tahu tak besok naik balik. Dia macam ni je lah. Dia akan naik macam ni. Tak tahu lah macam mana kan. Bukan aku yang kawal market ni. Tapi macam tu lah, bunyi dia macam tu, lebih kurang. So kalau cari macam tu, kena carilah cari kawasan-kawasan yang dekat dengan dia. Contoh ni SR Flip kat sini. Ni kawasan-kawasan yang mungkin bakal berlaku sesuatu lah. R1, R2 ke di sini. Maybe lagi dekat atas ada liquidity lagi. Kat bawah ni pun boleh juga ni. Bawah daripada drop base drop ni pun boleh juga. Sekejap aku alih lah. Mana alih? Buat garisan baru lah. Ni support bawah ni halus. Situ pun boleh. Dia pun boleh jadi SR Flip. Kemungkinan besar. Kemungkinan saja. Patah balik situ balik. Turun naik. Lepas tu dia buat lagi. Sebab ini kalau dia buat sini ada R1. Dia buat turun naik balik. Ada R1. R2. Dia akan pergi atas lagi. Ini apa yang aku nampak. Sekarang ni kalau kau tengok M1. Macam ni. Tapi M1 ni sekejap sangat. M5. Dia macam ni. Dia dah ambil apa lah sekali M5. Dia buat fake out. Atau dia buat QM. Inilah benda-benda macam ni yang aku biasa susah nak baca ni. Tak clear sangat. Dia tak clear. Dia tak berapa sempurna lah. Kalau tak dia tepat, itu baru sempurna. Kalau dia tepat, dia baru sempurna, tu maknanya itu baru betul. Baru betul lah. Dia dah touch. Kalau setakat shadow ni, kadang-kadang dia shadow saja. Lepas tu dia pergi second time dia mari terjun. Pergi kat tempat yang sama juga. Ini GBP, ini Euro USD. Tadi GBP USD aku dah bagi tahu. Kalau kau tengok M30 ni tiba-tiba kat ujung-ujung ni. Dia dah buat lah ajak atas, lepas tu tiba-tiba merah balik. Ni dia panggil sideway. Sideway.
Ini yang kau penat ni. Ada yang buy, ada yang sell. Kat sini ramai ni. Buy ada, sell ada. Mesti huru-hara lah. Yang mana buy pun huru-hara, yang sell pun. Pasal dia orang tak tahu. Aku pun kadang tak tahu nak gimana dah. Bila dia macam lama sangat kan. Tapi kau follow lah big time frame. Big time frame mungkin kau akan nampak dia akan sell lah. Pasal ini kan kawasan support become resistant ni. Dia time frame besar lain. Dia susah sikit nak tembus lah. Takut macam tu dia akan turun. Tapi tak tahu juga. Kadang-kadang tembus juga kan. Sempat tembus juga tu mesti bersebabnya. Kau tengok dekat dalam time frame 30 ke, boleh tahu lah. Ini tak apalah GBP USD kan. Kita tengok dekat dalam gold aku cerita dia. Dah aku dah cerita dah gold. AUD USD. AUD USD pun sama. Dia dah ambil AUD USD ni sama je macam GBP USD. Dia sama. Dia tak ada beza. So ini pun akan naik balik ni. Banyak ni kosong ni tak ambil ni. Dia tak ambil lagi ni. Kawasan ni tak ambil. Ni ada double maru. Silap ada QMTR ke apa. Ni kalau kau tengok lah. Kalau kau tarik belakang pun sama kat abang. Dia dah buat reversal pattern. Tapi dia kena naik balik. Ambil yang ada yang dia tinggal-tinggal tu, dia kena ambil balik. Mesti macam tu lah. Ini H4. Tengok M30. Yang 30 dia macam ni. Ada fake out tak? Berapa banyak fake out? Ni dia dah buat banyak ni. Dah cucuk banyak 1, 2, 3, 4. Ni mungkin dia boleh pergi tembus ni. Kemungkinan besar dia akan tembus ke atas. Pasal dia dah buat penanda dah. Cuma dia nak break bila tak tahu. Pasal dia dah cuba test 1 datang. Lepas tu dia turun. Test nombor 2 datang balik. Dia turun lagi. Test nombor 3. Kau tunggu lah nombor 4, nombor 5 sekejap lagi. Takut dia tembus. Biasa macam tu lah. Jadi UNZD USD pun aku rasa NZD ni sama juga. Sama ni. Ini aku buka H4. Dia macam ni. Memanglah kita nampak dia dah lower low, tapi kau tengok dia dah lower low kat mana ni? Satu baris yang sama. Satu baris yang sama. Susahlah nak predik kalau ada satu baris sama. Atas ni ada fake out R1 R2. Standby lah. Dalam ni ada fake out ni. Aku garis lah Ni fake out. Fake out. Yang ni pun ada fake out juga. Kalau naik atas, dia ambil liquidity, lepas tu dia baru turun. Maybe macam tu. Ataupun dia terus naik. Pasal apa? Cerita basic asal dia adalah kerana dia dah, aku lah bagi pandangan aku sebenarnya dia dah breakout lah. Resistance ni dah breakout. Macam tu. Dan sepatutnya price datang sini dulu. Macam ni lah. Kalau patutnya price dia macam ni datang sini dulu. Tu baru naik. Datang situ tu, lepas tu baru naik. Dia baru naik macam ni. Tapi tak tahu jugalah kalau nak naik kan. Itu bukan kuasa kita nak kontrol dia. Tapi ni fake out ni ada. Ini tentang NZD USD. NZD USD. Euro JPY. H1 dia macam ni. Sideways je nampak. M30. Kita buka lagi M30. M30 ni pun sama juga. Ini susah nak baca ni. Susah juga nak baca. M15. Kita nampak macam ni Dia masih sideways. Besar lah sideways dia. Ini berapa pip ni dari atas ke bawah? Kira lah 50 pip lah. Paling kasar lah dia punya jarak dia 50 pip. So dia naik sini, dia turun bawah. Tapi perasan perhati betul-betul. Dekat atas ni kalau kau buka M30 kau nampak ini Sekejap aku tengok dulu lah. R1 R2 SR flip. Yes, ini adalah kawasan SR flip lah ni. SR flip bertemu R1 R2. Di sini dalam berlaku R1 R2. Kemungkinan besar price akan pergi atas. So kalau atas pun mungkin dia turun sikit. Lepas tu dia naik lagi atas. Sebab apa? Sini pun ada R1 R2. Yang mana takut dia pergi lagi atas. Dia tak turun. Tengok lah. Kena tengok betul-betul lah. Kadang dia sama. Kadang kau kena ambil kat body je ke apa benda ke. Asalkan dia resisten yang tak ada banyak jurang lah. Dia hampir je kau beli. Ini dia tentang pair Euro JPY. Kalau nak atas, pergi atas lagi. Tengok H1. Tengok banyak lagi nak pergi Ni SR flip kat sini. Lepas tu nanti naik atas lagi. Dia akan pergi lagi atas. Ada fake out ni. Ni ada kat belakang ni. Kalau kau buka, kalau kau tengok belakang ni nampak jelas. Ini kawasan apa ni? Support ada gambar baru. Ni ada QMTR. Ini zone QMTR sell. Relax kita trade macam ni. Buka H4 senang sikit lah. Aku nak tarik lah. Okey, ni QMTR.
Nanti kau tengoklah betul-betul. Mata aku bukan nampak sangat. Tapi kau boleh tengok kat sini. Eh. Maybe lah price boleh naik atas ni, dia akan jadi macam zigzag tapi dia keadaan menaik. Macam ni. Jadi saya boleh naik sikit, naik lagi. Oh, dia terjun lagi. Kali ke berapa tak tahulah. Dia akan terjun lagi kali berapa. So, tak apalah, ini just aku kongsi. Aku just sharing saja. Kalau dia sampai situ, dia naik, mana kita boleh tinggal nak sell. Maybe kalau sell, dia patah balik dalam zone balik kan. Macam ini. Macam ni. Macam huruf N. Macam huruf N. Sebab apa bawah ni ada sekejap, kalau buka daily bawah ni semua dah fake out ni. S1, S2. Kalau dia tembus ni, senyum lah. Jauh lah dia pergi turun bawah. Oh, memang senyum sangat lah. Aku lagi suka lah kalau macam ni. Tapi kalau macam kat GBP USD tu susah sikit. Aku dah lama sangat tunggu. Sebab aku punya pair yang paling aku suka favorite adalah GBP USD, Euro USD. Gold bukan aku tak nak masuk. Gold ni kadang-kadang dia tapau dia kuat sangat lah. Dia punya floating dia tu tak tahan. Aku jenis entry dan tinggal. Jenis aku macam tu. Jadi bila aku tengok dah kena padam, dah kena SL, aku dah macam malas. Sebab kasar sangat gold ni. So, kalau kau tengok dekat mana tadi NZUSD kau tengok. Dah tengok. Macam ni. Kau tengok dekat dalam GBP USD. Aku zoom out sikit. Nampak. Ni sedap macam tangga kat ni. Dia kalau naik macam ni lambat tau. Sikit. Oi, lama. Makan hari. Sampai QMTR. Okay, kalau kita katalah dia sampai QMTR lah. Nampak ni aku dah kecil sangat ni. Halus gila ni. Lagi halus. Kat M15 lah. Katalah dia naik macam ni kan. Aku rasa aku macam ni. Aku contoh lah. Ni naik. Kan. Sebenarnya fake out lah dia. Dia kena pergi ambil atas. Lepas tu dia turun bawah. Kemana kalau agak ada bawah. Dia terjun macam ni. Sebatang kot ingat. Sebab ni dah macam compression juga sebenarnya. Tapi lah compression macam ni kan. Dia turun sikit ambil order. Dia naik lagi. Dia turun sikit ambil order. Naik lagi. Dia penuhkan. Dia fillkan benda tu. Kalau compression naik sini kau boleh layer lah banyak-banyak. Tapi tengoklah keadaan ni. Kalau kena macam aku cakap lah. Monthly kan dia tengah up. Macam mana nak tahu dia tengah up? Tengok kat sini lah tahu. Kalau kau tengok trend bawah ke atas ni. Tengah apa? Tengah buy kan. Bila tengah buy. Adakah kebarangkalian dia akan sell? Yang sell tu hanyalah dekat time frame M30. M15, H1 yang sell tu bukan lama sangat dia sell. Ni tengah kuat ni. Why? Sebab apa monthly kuat? Sebab apa dia boleh jadi ni? Dia naik sini. Kau perasan tak sini ada R1, R2 juga. Follow lah direction besar. Kan? Tapi memang dia akan pergi. Cuma dia akan manipulate dekat dalam M30, M15. Itu yang kau buat confuse tu. Pasal apa dia sell ni? Pasal dia sell ni? Kan? Member tu cakap buy. Pasal apa? Sebab otak kita fikir lain-lain tak sama. Aku fikir untuk letak sekali aku nak relax. Macam tu. Aku bukan nak tengok banyak kali. Jadi korang mungkin nak cepat. Nak cepat kaya kan. Aku jenis macam tak kejar benda macam ni. Belajar tengok macam mana test. Aku tinggal. Tinggal je lah. Nak buat apa kan. Tengok-tengok pun tak guna kat. Sama je. Dia pun naik turun juga kan. Tak ada beza. So inilah kesudahannya. Kalau dia sampai kat sini, naik dia terjun. Itu yang aku bayangkan. Dia terjun, dia akan cari balik kawasan sini. Tapi kalau dia terus naik, alhamdulillah kita follow kepada direction daily, di mana daily tersebut adalah kawasan fake out. Ini fake out R1, R2 dah ada standby. R1, R2, R3. Kalau naik ni, dia pergi atas lagi dia follow balik direction monthly. So monthly lah yang aku tengah kejar sekarang ni. So kalau dia buat R1, R2, belakang ada SR flip. Okay, di mana liquidity? Liquidity dekat sini atas. Ni lah liquidity. Besar zone dia. Berapa ratus pip aku tak tahu. Kau letak SL kau kan. Berapa ratus Lebih kurang dalam 325 pip. Sanggup ke? Okay, itu monthly. Itu kalau siapa nak trade kat monthly lah. Kena berani. Okay, baik, itu saja sekarang ni. So aku harap perkongsian ni